Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kalau saya bayar zakat, wakaf dengan infak kat Wazan ni, apa yang Wazan bantu Banyak tau Wazan bantu warga UPM. Contohnya, kita ada bantuan sehari, yuran pengajian, kita ada bantuan laptop, bantuan latihan industri kepada fakir, miskin, mu'alaf. Assalamualaikum. Ibnu Sabil dan Fisabilillah. Oh, itu je ke? Banyak lagi tau. Is, kerja Is. Bang, projek-projek wakaf pun banyak tau. Ada kipas gergasi, ada kapit masjid. Al-Biruni, Smart Space, Masjid UPM. Anjung Ilmu. Kita pun ada Braille Emposer untuk OKU. Saya bang. Wakaf penapis air untuk kegunaan pelajar. Wakaf Interaktif Resources Arena. Musola Kompleks Sukan, Stadium UPM. Betul tak, Meh? Betul. Ambulans Hesas pun wakaf tau. Okey, jom kita gerak. Selain itu, ambulans 4x4 PKU. Ambulans UPMS pun wakaf. Bang, kenapa ada masuk kereta pula ni? Kita nak pergi rumah pelajar asing UPM. Dia tak tahu Wazan pergi tau. Jom. Terima kasih Wazan. Waktu exam, Wazan bagi female. Waktu nak raya, Wazan sedia bas balik kampung. Is, bantuan apa lagi Is? Yang kuning itulah. Wazan pun sediakan bantuan kewangan untuk program pelajar. Misi sukarelawan pun ada. Banyak betul Wazan bantu ni. Okey bang, jelas tak game pengangan kami bang? Dapat. Kalau macam tu, jomlah ke kaunter Wazan. Saya nak bayar ni. Tak payah ke kaunter, bang. Sekarang kan semua online. Abang klik portal My Sedekah. Dan abang boleh pilih abang nak zakat ke, wakaf ataupun infak. Senang kan? Wah, clear bang, clear. Mantaplah Wazan. Alhamdulillah. So, abang-abang berdua ni dah lama ke kerja kat Wazan? Tak bang, kami ni projek LI je. Penatlah hari ni Is. Satu UPM kita pusing tau hari ni. Meh, semua yang kita buat ni untuk diorang tahu. Untuk siapa? Tu? Iyalah. Ramai kan pelajar-pelajar UPM dapat bantuan Wazan kan? Dah berjaya besok, jangan lupa menyumbang pula.